Kerja lagi dan kerja lagi. Tuan-tuan, cakap pasal kerja memang sampai bila-bila tak habis. Tuan-tuan, mari ikut saya pergi makan nasi lemak sedap di AU3 Taman Keramat. Saya dah makan kedai ni daripada dulu lagi. Orang luar Kuala Lumpur memang tidak tahu. Kedai ni terletak di depan Maros Taylor AU3, tuan-tuan. Kedai buah tu nampak sedap. Tunggu balik nanti saya nak beli, nak tapau untuk tim saya. Akak jangan lupa nasi lemak saya mesti ada daun pisang. Nasi lemak ada daun pisang, barulah saya nak nasi lemak kuah sotong dengan daun pisang dekat belakang tu. Kalau tak ada daun pisang, saya pun tak lalu makan. Alamak, itulah kejadiannya, tuan-tuan. Nak cakap lebih pun tak boleh. Kalau nak boykot pun yang nanya dekat majikan. Pekerja kadang-kadang macam tu lah. Buat kerja separuh hati. Nasib baiklah saya ni tak kuat mengajuk. Lalu lari ke batu belah batu bertangkup. Nasi lemak dia walaupun tak ada daun pisang tetap sedap, tuan-tuan. Kalau ada daun pisang lagi bertambah-tambah sedap. Lain kali kalau awak order kat sini, Alamak, mana lori buah saya, tuan-tuan? Lori buah jangan pergi. Saya nak order, tuan-tuan. Ayo, tak adalah dapat saya makan buah hari ini. Okey, tuan-tuan. Kedai nasi lemak ini segalanya sedap. Saya dah makan sampai habis. Tengoklah, dua budak gemuk makan hanya RM16 sahaja, tuan-tuan. RM16 sangat-sangat murah dengan portionnya yang besar dan jumlah sotongnya yang banyak. Dan kedai ini terletak berhampiran dengan kawasan kediaman saya yang saya tinggal daripada kecil lagi balik. Oh, kenyang. Kenyang, tuan-tuan. Alhamdulillah ada beberapa berita baik hari ini. Tuan-tuan, ini adalah laluan kenang-kenangan saya balik daripada sekolah dan pergi ke sekolah dahulu, kira-kira 20 hingga 30 tahun dahulu, tuan-tuan, di Jalan Taman Keramat. Sangat nostalgia. Tuan-tuan, okey, ini adalah pejabat saya. Dekat kiri itu ada KFC Desa Pandan. Dekat kanan itu adalah pejabat saya. Bersebelahan saja dengan pusat komuniti Desa Pandan. Apa lagi, tuan-tuan? Dah makan, perut dah kenyang. Marilah menjalani hidup kita kembali sebagai seorang kuli.